Saya Fatifah Syarina Muntisuri 22408889, jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial, Bahasa dan Komunikasi. Saya lebih cenderung untuk menceburi bidang dalam menterjemah maklumat. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang penterjemah maklumat, iaitu profesi yang memerlukan ketelitian dan kesefahaman mendalam terhadap bahasa dan budaya. Dalam bidang ini, etika memainkan peranan penting bagi memastikan setiap penterjemahan bukan sahaja tepat tetapi juga disampaikan dengan bertanggungjawab. Sebagai penterjemah, saya perlu berpegang kepada 3 prinsip utama, iaitu ketepatan dalam penterjemahan, kerahsiaan maklumat dan sensitiviti budaya. Bagi ketepatan dalam penterjemahan, ketepatan adalah elemen paling asas dalam penterjemahan. Saya mesti memastikan bahawa maksud asal tidak berubah dan tidak disalah tafsir. Sebagai contoh, jika saya menterjemahkan dokumen undang-undang, kesalahan dalam satu perkataan saja boleh mengubah keseluruhan konteks. Jika saya tersilap menterjemahkan istilah label sebagai bertanggungjawab dalam konteks yang salah, ia mungkin membawa implikasi undang-undang yang berbeza. Poin yang kedua iaitu kerahsiaan maklumat. Sebagai penterjemah, saya juga perlu menjaga kerahsiaan maklumat. Banyak dokumen yang saya terjemah mengandungi maklumat sulit seperti laporan perubatan atau perjanjian perniagaan. Bayangkan jika saya menterjemah satu laporan perubatan pesakit dan secara tidak sengaja berkongsi maklumat tersebut dengan pihak lain. Ini bukan sahaja melanggar etika profesional tetapi juga telah menyebabkan masalah undang-undang. Ketiga ataupun poin yang terakhir, sensitiviti budaya dalam penterjemahan. Terjemahan bukan sekadar menukar bahasa tetapi juga perlu mengambil kira budaya masyarakat sasaran. Sebagai contoh, jika saya menterjemahkan bahasa pemasaran dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, saya tidak boleh menterjemahkan perkataan secara langsung. Ada frasa yang mungkin sesuai dalam sesuatu bahasa tetapi tidak boleh membawa maksud yang berbeza dalam budaya lain. Jika saya menterjemahkan slogan finger licking good secara literal, ia mungkin kedengaran pelik dan tidak sesuai untuk masyarakat Melayu. Kesimpulannya, sebagai penterjemah, saya perlu memastikan ketepatan terjemahan, menjaga kerahsiaan maklumat dan memahami sensitiviti budaya. Dengan mengamalkan etika ini, saya dapat menjalankan tugas dengan lebih profesional dan memastikan penterjemahan saya lebih berkualiti dan berkesan.